Kalau Tuhan cabut rasa cantik, biarlah makhluk cantik, kita tengok rasa tak cantik. Tuhan cabut. Ibu dia, tokai dia, kilang dia cabut. Satu orang perempuan ni cantik dah, isteri dia comel dah. Atau satu orang lelaki, suami dia cantik dah rupa suaminya. Tapi dengan sebab Tuhan cabut rasa kecantikan, dia tengok suami dia tengok isterinya, tak rasa cantik. Tahu tak cantik isteri aku, tak cantiklah suami aku. Tak cantik apa, kulit putih, kurus, seling. Tahu tak cantik. Cari hak lain, cari hak gelap pula, cari hak gemuk pula depan. Awak buat apa dia? Sebab apa tu? Sebab Tuhan cabut rasa cantik. Maka rasa cantik, rasa lazat, semuanya bersumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh tahu Tuhan itu zat yang maha cantik, maha sempurna cantik, dengan sebab makhluk cantik itu daripada dialah yang beri rasa cantik itu. Begitu juga makhluk itu sedap, lazat, sedap macam daging. Kalau daging restoran, daging kan sedap kali.